Well done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Do you know what's worth fighting for when it's not? Bosan tu petang ni mak tu. Kau apa tu? Sudah ni pergi jauh petang ni. Weh, movie apa tu? Movie hantu bro. Weh, macam best tu tengok. Aku download tadi. Aku download ni. Ni kita paling hangat kat sini. Mantap tu. Paling gua mantap. Bro, macam mana ni? Baik kan? Baik tu. Dah cakap aku dah download. Kita terbaik. Macam mana kita tengok ni? Aku cakap kau kita ni kompok pecah panggung ke tu. Memang tinggi rating. Belum tinggi rating. Sejak aku 13.5 boleh. 13.5 tu. Lakon dia terbaik. Lakon dia jadi. Lakon dia macam tu. Terbaik ke? Memang tak ada. Cuma rumah ni. Oh, ada. Cuma rumah ni. Kalau kewek lah. Ada ni apa tu? Manja ni kewek. Aduh. Terlepas dah bro. Aku ada sakit je. Malamnya ada ni. Macam tu lah. Ni tengok apa? Ha? Kau makan? Menyong lah weh. Dah betul kan? Bro, mana dah weh. Kalau tak ada sini. Sudah tak ada masalah. Nak weh ni orang je. Tak tahu. Nak weh dia orang cun. Nak weh kita orang. Tunggu. Campur malam ni tu. Isteri tu. Campur malam dia. Dah bayar pun. Bro. Ada bayar? Ya, cuba aku tengok. Aduh. Baik dia terakhir. Zombie ni semalam terbaik ke tu? Tengok ke? Weh, zombie semalam tu. Termimpi ke tu? Terbaik kita tu. Tengok Adam. Tengok. Kau nak tengok Adam ayat tu? Kau nak tengok mamat dia tu? Jambu lagi. Mengampu. Apa lagi orang jambu ni? Weh. Kau ni tak payahlah bising. Betul lah kau tak tahu. Kecoh lah. Bro, setakat perempuan. Sekali aku petik bulu datang. Tapi aku malas aku. Tak. Tu tengok. Tengok. Macam ni bro. Oh ya dah mati. Kaki sini. Kampung lah. Kepala bro. Jam tengah-tengah ni. Aku lambai tu bukan aku. Kita masak ke? Jom. Masak? Alamak. Isrok, kau masak dulu lah. Aku ada hal sikit lah. Kau masak dulu lah. Kau masak seorang tak apa. Aku ada hal sikit ni. Aku sebab perempuan sekarang aku lapar. Ada yang pecah kepala tu suami ni. Yelah, kalau seorang yang jadi imam mana ni? Tengok. Kau sebab makan tu langsung bro. Ada minah hilang balak malam ni. Aku tidur tu. Aku beli broadband tu. Memang aku nak kasi pelapar. Tapi ada YM dengan WAC dia. Kenyang aku tengah ada YM. Apa tu memang tak lama lah. Tak lama. Dia pun tak tahu. Meja. Yelah. Apa dia ni? Kita wayang kan? Aku cakap wayang gini ya bro. Maaf bro, tadi cakap ada wecu semua. Awak kena beli lah. Ada makan jumpa kan? Bukan betul aku dengan mama ni. Saya tengah benda tu. Tengah tu. Buka. Tak jadi juga. You. Kenapa dia jadi macam ni you? You ni tak sayang kat I ke? Alah. I
Saya tak faham, saya tak nak faham. Dah. Di mana bantu dengan awak ya? Kau nak bank dia kan? Aku tu bahas tak bro. Bank aku join lah. Aku rasa Aku ikut. You. Pantas video. Terbaik bro. Aku tak makan yang tempat dia kan. Kau suka, aku lagi suka. Buat ya. Jom. Dah, tak apa ni. Serok. Bisa ada tunang online serok. Ya. Sabar. Sabar juga maaf ya. Ya, aku tengah tenang sekali. Dulu kan. 날 남겨두고 떠나간다면 내 맘 아픈 거 잘 알잖아. 사랑해요 다시 시작해요 힘들게만 했던 그대지만 I love my friend 나 아니면 안돼 우리 사랑이 Jom balik. Yang kau ni apa hal pula? Baru ni aku jatuh cinta dengan seorang perempuan ni. Nama dia Fly. So baru je sebelum ni dia tinggalkan aku sebab aku gagal exam. Mana mereka? Kaca ni, Kaca. Jatuh sikit pun. Hei, Kaca. Lu diam. Ingat saya mengaku ah. Dia ha. Aku tak tahu aku kan. Sorry ya bro. Kau ada masalah? Pi, jangan gaduh, Pi, jangan gaduh. Kau ni kau mana bro? Dia Kaca je. Bro, mana baik? Hei, kami sebab dah kata bang. Ada yang makan payak-payak bagi. Fahal bro. Pasal Kaca. Kejagu. Hari ni. Rambut. Kaca. Kau jangan. Relax. Zak, weh. Dah. Ada menggelapa, weh. Tak lepas. Oh, roti. Bagi. Cepat. Kita goreng ni? Ya, budak ni ada salah sambung aku juga. Oh, Adam. Kamu masalah dengan Ibrahim? Ibrahim semua masalah dengan Adam? Sini kau ayat aku. Cakap sikit lah. Sini tak? Okay. Sini kau. Untuk pengetahuan lah. Sebenarnya Ana boleh bertunang. Tapi Ana tak cakap kat siapa pun. Yelah, kita nak satu benda tu, dia ada cuti lah. Allah ada dikit ni. Supaya ibu dan supaya ibu baik. Orang yang baik, orang yang baik. Ana pegang benda tu. Dan Ana rasa tak perlu pun Ana hibahkan ataupun Ana berbesar-besarkan hubungan Ana. Semua benda yang di atas hukum Allah ni, semuanya menjadi terbaik hanya dan hanya sebab kita sandarkan kepada Allah Ta'ala. Termasuklah dalam hubungan cinta ni. Ini bukan hanya cinta antara lelaki dan seorang perempuan. Allah jadikan InsyaAllah nasihat Ana
Memang gundah gulana dan sebagainya kan. Tapi yalah, kita hidup atas muka bumi ni, support the cause kan. Cause kita apa? Lillahi ta'ala. Okay. Okay. Okey. InsyaAllah kita terbaik lah. Terima kasih. Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak.